Ini satu pot cendol best yang aku jumpa dekat Giant Hypermarket Taman Suria, Johor. Kalau nak try, mai datang ke Cendol Mak Zain. Tempat ni memang dah meriah. Lagipun kalau kau tengok barang-barang klasik yang ada dalam kedai dia ni memang banyak. Itu sebab orang beratur panjang sebab nak rasa cendol dia. Habis kalau kau tengok cendol dah manis, apatah lagi orang dia tu pula. Masa aku datang, aku try lah tanya taken ke single. Tapi tak ada jawapan. Sebab apa? Tak berhenti-berhenti babe dia layan customer dia. Harga pun tak mahal mana, murmur je. Tapi untuk harga dia ni pula memang mahal senyuman dia. Maka terbitlah ini Cendol Mak Zain nama dia. Macam-macam jenis, ada yang kacang merah, ada yang pulut, sagu. Tapi masa first time aku rasa cendol dia, memang padu babe. Tapi tak lengkap lah hari korang tanpa cendol durian pulut. Sebab tu kalau makan cendol dia, memang dia bagi straw siap sebab nak hirup senang. Jujur aku cakap, cendol dia memang padu. Tapi bukan sekadar cendol je. Ada juga pelbagai pilihan makanan yang dijual. Seperti aku layan ni bubur campur berlauk. Yang ni pula mi rebus Haji Wahid. Aku rasa ramai peminat mi rebus ni. Selain tu ada juga Vietnam roll. Ada juga kek warna-warni yang aku panggil. So aku dah kenalkan ini Cendol Mak Zain. Korang datang serbu je macam biasa.